Hai, Assalamualaikum. So, kembali lagi ke vlog ke Madinah. So, video ni adalah bertujuan untuk memberi ilmu sikit-sikit, berkongsi apa yang aku dapat kat sana dan juga sebagai kenang-kenangan. Tak ada niat lain. Okay, so first kali ini dia flight kami. Kami bergerak dari Senai Airport ke Madinah. Sepatutnya jam 11.35 tapi jadi jam pukul 12. Itu dia tu adik dengan ibu aku. So aku pergi bertiga je lah. So ini adalah makanan dia. First time aku naik flight begitu lama, 9 jam macam tu. And makan makanan emas juga, Malaysia Airlines. Okay, ni kita dah sampai dah dekat airport Madinah. Okay, so untuk jalan tu agak jauh. Sampai-sampai je, kalau boleh jangan pergi mana-mana toilet pun. Korang direct terus pergi kat immigration. Lepas tu, dah lepas immigration tu, barulah nak pergi toilet ke ambil beg ke suka hati. Kemudian ni lah kita naik bas. Tapi Alhamdulillah, walaupun pada awalnya flight tu agak ribut kelang kabut, susah nak turun, tapi sampai je kami di airport tu, tak beratur panjang, terus kami naik bas. Ini mutawif saya, nama dia Ustaz Anwar. Inilah kawasan Madinah. Jadi sebenarnya apa pun ujian yang berlaku dekat sana, kita kena reda je. Sebab aku dapat tengok lah, kalau aku reda je, lepas tu mesti akan ada something. Okay, ni kita dah sampai kat hotel kita. Hotel kita nama dia Movenpick. So dekat sini ada 17 rombongan daripada Tiram Travel. So sampai je dekat sana, kita terus disambut baik, ambil gambar sebab kita orang adalah kumpulan pertama yang sampai. Time ni dah pukul 5 petang ke 6 petang, nak dekat maghrib macam tu. Beg-beg bagasi diorang yang akan bawa naik atas. So ni kita ambil gambar lah. So ini adalah bilik kami. Kami duduk 5 orang. Okay, ini cara jalan daripada hotel nak ke Madinah. Memang dekat je, serius dekat. Belok kiri, dekat bawah-bawah ni memang banyak jualan. Tapi biasalah tutup sebab time ni dah azan isyak. Bukan azan maghrib, azan isyak. Azan isyak. Kita orang, Ustaz suruh solat isyak dekat masjid ni. Kemudian kita nak beri salam pada Rasulullah SAW. Time ni sebab sangat, sedih sangat. Time ni dah lepas balik dah daripada kita orang pergi dekat makam Rasulullah. Sebenarnya hari pertama ni aku tak nak record sangat. Ni dah masuk hari kedua sebab nervous. Okay, hari kedua ni selepas kami solat subuh, sarapan semua, kita pergi ziarah. Okay, itu adalah tempat air zam-zam dipam. Katanya dipam macam minyak tau. Kita masuk kan, dia pam. Tu dia makam Rasulullah. Wah, rindunya. Ni kita orang bagi salam sekali. Jaga dekat situ lah. Dia tak kasih lama-lama kita ngadap, kita lambai lama-lama sebab dia takut ajaran sesat. Bagi dia, kita kena doa pada Allah SWT untuk dapatkan syafaat Nabi Muhammad. Tapi bagi kita macam menghormati je, bagi salam macam tu. Okay, yang ini kita orang nak pergi kedai Ahmad Albab. Inilah Ahmad Albab, kedai Ahmad Ustaz Anwar yang syurkan. Time ni aku habis dekat RM1,000 dekat kedai ni saja. Tapi aku dah tak beli dah kat tempat lain. Beli kurma, beli coklat semualah sebab dia boleh rasa semualah. Okay, ini malam dia. Pada keesokan paginya kita orang singgah ke Masjid Quba. Time ni tak ada ramai sangat orang. Okay, kalau yang tak larat boleh je naik bagi ni. Dia akan bawa daripada parking ke tempat solat perempuan sebab agak jauh jugalah. Tapi kita yang larat berjalan ni nak ambil gambar, kita berjalan sendirilah. Inilah Masjid Quba, iaitu masjid pertama yang Nabi Muhammad bina di Madinah. Selepas tu kami nak bergerak ke Jabal Uhud. Tapi kita orang lalu je dekat Masjid Qiblatain semua. Okey, ni adalah Jabal Uhud waktu peperangan Uhud. Jabal Uhud depannya adalah Jabal Memanah. Ni Jabal Memanah. Jabal Uhud yang warna merah tinggi besar. Jabal Memanah yang ini. Okey, dekat situ tempat tentera-tentera Islam yang sepatutnya diorang diarahkan oleh Nabi lah untuk memanah orang kafir. Tapi orang kafir time tu dia macam pikat lah tentera-tentera sebab tu ada tentera yang turun tak nak memanah. Itu yang mula-mula tu kita kalah. Itulah Jabal
Jabal Manah. Okay, ni dia punya makam. Nanti kita pun akan ke alam barzakh, ke alam kubur. Jadi sini adalah makam dan juga perkumpulan. Siapa yang datang ke sini, Madinah akan bagi percuma lah sedekah roti dan juga air. Jadi kita pun ambil lah percuma kan. Okey, lepas tu kita orang pergi ke museum. Museum ni murah je, 3 rial, tapi best. Semua ada dekat sini. Kita boleh tengok kehidupan Arab Madinah macam mana. Macam tu lah. Okay, 1, 2, 3. Okay dah. Tempat ruang tamu zaman dulu. Betul lah. Ruang tamu zaman dulu, kelas. Okay, ambil gambar sikit. 1, 2, 3. Okay, cukup. Okay. Dia buat memang gila lah. Dia cara dia pecah-pecahkan dinding. Kamera-kamera lama. Ini tempat zaman dulu berpesta. The Carpenter, tempat anu kasut. The Wicker. See? This one dermatology. Macam ni je pusat-pusat kedai dia tau. And then, okay, jap ambil 1. Okay, ni semua tempat Arab. TV lama. Ni tempat dia orang santai macam ni je. Dia letak bantal kat tepi. Adalah tingkat yang paling atas dengan 3 rial je ya guys. Dapat semua ni. Nampak? Kau boleh nampak Bukit Uhud kat sini. So ini yang kita boleh lihat kat sini. Daripada tu kita orang boleh balik rehat. Tapi aku sebenarnya dipertemukan sebilik dengan aku, perempuan rakan aku Niha sebaya dengan aku dan alumni sekolah tempat kerja aku. Jadi kita orang pun pergi ambil Grab, pergilah merasai semua makanan viral dan minuman viral yang kita orang teringin. Kifa dengan ni apa nama dia, lupa. Tengoklah dekat situ. Okey, dekat sini aku beli kunafa aiskrim. Kalau kau cakap dengan dia kunafa je, dia orang tak tahu. Dia ada nama lain. So nanti ada gambar, kau tunjuk je gambar kat TikTok tu. Lepas tu Grab dekat sini semua kereta kaya-kaya guys. Kau tengok kita naik Grab apa? See? Kereta mewah. Kereta mewah. By the way, Ma ni dia single. So siapa-siapa yang nak boleh roger. Okay, itulah kita orang. So kita orang lepas dah minum kopi semua, kita orang pun balik. Dan malam tu kita nak pergi Raudah. Tapi sebelum tu Raudah dalam pukul 12 malam. Sebelum tu kita orang singgah ke Masjid Nabawi. Okey, Masjid Nabawi di pintu 25. Pintu 25 ni adalah ruangan Masjid Nabawi untuk perempuan yang paling besar. Okey, inilah kita orang beratur untuk memasuki Raudah. Yang mana korang boleh first booking tu. First booking, semua orang boleh booking. Kita orang pakai pudar time ni, konon-konon nak ikut taktik menjadi orang Arab. Tapi sebenarnya tak guys, sepatutnya tak payah. Sebab bila kau pakai pudar, orang tu ingat kau orang Arab. Jadi dia macam tak indah kat kau. Okey, yang ini pula yang ni pun tempat viral jugalah. Yang ni dekat gate 38 ke 37 macam tu. Korang jalan je straight keluar, akan nampak kedai makan-makan ni. Memang mahal tapi sedap. Jus tu aku rasa dalam ni aiskrim kurma sedap juga. Yang ini ayam goreng keliling kat situ, kedai kat situ murah. Bagi aku murah. Yang mahal jus je, jus strawberry kot. Dalam 20 rial tapi sedap gila. Keesokan subuh aku nak tengok benda ni. Ya Allah, ya Rab.
Okey, setiap masjid yang ada bentuk ni dia akan terbuka 10 minit sahaja sewaktu-waktu duha, which is pukul 6 pagi macam tu. Jadi lepas subuh tu baca Quran sikit, buat duha, masuk je duha terus buka. Dia akan serentak dengan payung di luar. Okey, esok paginya kita orang nak buat lawatan ke Badar. Lawatan ke Badar di mana perang Badar yang berlaku, yang dibantu oleh malaikat yang diturun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, so perjalanan ke Badar ni agak jauh, dalam 1.5 jam ke 2 jam macam tu. Okey, dan kita orang singgah juga ke Telaga Syifa. Nanti korang tengok. Okey, ini Telaga Syifa. Time ni Ustaz cakap suruh buat botol sendiri, tapi kita orang beli juga botol kat situ RM5. Yang kecil, yang petak tu supaya senang untuk kita bawa ke dalam beg bagasi. Time ni bebas untuk korang minum ke, untuk bawa air tu. Darul Syifa ni bagus. Syifa ni tempat Nabi Muhammad ludah. Gitu. Okey, lepas tu kita orang sambung perjalanan ke Badar. Imam Jahal lah. Imam Jahal. Ada juga tempat kuburan. Dia dimakamkan tempat tumpahnya darah. Tempat medan peperangan. Dia tanam. Masa tu orang Islam nak air kena bayar. Jadi orang Islam minta dengan Rasulullah benda ni, selesaikanlah perkara yang ni. Jadi Rasulullah Masjid Al-Haris, kubur Rasulullah sewaktu peperangan Badar. Kat Badar, pertempuran berlaku kat sini, tumpahan darah berlaku kat sini. Ini adalah kubur Rasulullah, khemah Rasulullah. Jadi khemah Rasulullah, diorang buat masjid. Masjid dinamakan Masjid Haris. Masjid Haris. Okey, kubur Abu Jahal ni betul-betul sebagai ini. Yang ada pokok yang hidup tu kan, yang warna kuning-kuning sikit. Itu orang lalu jalan di sana di balik batu. Dia jalan cuaca panas kan. Ni ada batu-batu nampak. Ni adalah kubur dia lah. Tim-tim Abu Jahal. Nampak ni. Ada macam batu-batu nengsa ni. Tapi dia tak jaga. Dia tak bersihkan. Dia biarkan je. Okey, yang ini adalah Jabal Malaikat. Tinggi. Memang kita boleh nampak daripada bawah Masjid Al-Haris.
kubu pertahanan Rasulullah SAW. Dekat sinilah malaikat memanah ke bawah untuk memerangi musuh-musuh Nabi. Dan pada malam tersebut setelah Isyak, saya pun menginggah ke kedai Everything One Riyal. Sangat berbaloi guys, sangat berbaloi. Time tu aku pergi, aku rasa aku tolak je kereta wheelchair tu pergi ke sana. Okey, korang boleh keluar melalui gate 39 untuk pergi ke kedai 1 Riyal. Tengok kat TikTok je lah. Okey, lepas tu pada esok harinya kita orang pergi ke kilang pembuatan Al-Quran. Al-Quran ni khasnya Al-Quran yang ada dekat Masjid Nabawi dan dekat Mekah sahaja. Ada satu je jenis Al-Quran dan setiap orang yang pergi adalah percuma. Lepas tu bila korang keluar, korang dapat percuma Al-Quran yang bernilai 70 Riyal. Kalau duit Malaysia RM95. Inilah kilangnya. Dan setiap pekerja dalam kilang ni juga diorang kena ada air wuduk sebab diorang bekerja dengan Al-Quran. Alhamdulillah, pekerjaannya sangat mulia. Dan selepas itu kita orang buat rombongan tambahan, bayar 20 Riyal. Kita pergi balik Masjid Quba. Sebab Masjid Quba ni waktu malam dia sangat hidup. Sangat hidup. So rugi kalau tak pergi. Jadi time ni kita orang pergi ngam-ngam maghrib. Kita pun naik bagi pergi ke Masjid Quba. Okey, time ni waktu malam kat Masjid Quba ni ada macam JPO tu kat depan tu. Nampak tu ada jual-jual. So ini antara yang famous, yang viral, iaitu aiskrim Rus. Harga dia 10 Riyal untuk dibaling-baling kelopak bunganya. Tapi memang rasa Rus, oat Rus. Tu dia adik aku bukan happy. Okey, inilah dia punya gerai-gerai makanan yang dijual berhadapan dengan Masjid Quba. Banyak lagi belakang-belakang tu ada kedai minyak wangi, ada kafe cantik-cantik. Tengok ni, kafe kopi. Kebanyakannya kafe kopi lah. Kopi, kifa, banyak lah dekat sini. Pada keesokan harinya, hari yang relax je. Cumanya kami merancang untuk menyambut Maulidur Rasul. Time ni sedih sangat, sebab Alhamdulillah kita boleh menyambut Maulidur Rasul di tanah Madinah, tempat yang sangat dekat dengan Nabi. Sana gate 30 ada satu lagi yang paling dekat dengan Raudah, tapi jarang buka. Dan kemudian kita orang pun dah siap-siap untuk bermikot, kemudian melakukan umrah di Mekah. Perjalanan mengambil 5 jam, tapi untuk aku yang pertama kali, aku seronok naik bas sebab kita dapat tengok betul-betul perjalanannya. Inilah kita bermikot di sini. So kita sambung ke part 2 cerita di Mekah dan Taif. Terima kasih sebab menonton.